Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 10.27 pagi, yang mana dekat Muaz Malik studio ni kerja sebenarnya bermula pukul 10 pagi. Yes, memang best gila kan kerja kat sini. Dan di tangan aku sekarang ni adalah Vivo X200 Pro, yang mana aku rasa korang pun tahu Vivo X200 Pro ni dia dah berada dalam pasaran kat Malaysia ni dah lebih kurang 4 bulan dah. Jadi aku sajalah nak try gunakan balik, and pada hari ni aku akan bawa korang untuk korang tengok kehidupan seharian aku, dan aku akan tunjukkan kepada korang juga macam mana aku gunakan Vivo X200 Pro ni dalam kehidupan aku juga. Lebih kurang macam itulah. Okay, so sebelum aku start aku punya kerja aku semua, benda pertama wajib mesti kena ada adalah secawan kopi. Aku ni memang jenis kalau tak dapat kena kopi, memang aku tak tahu lah, aku sinar hari-hari tu memang tak ada lah. Okay, so selalunya sebelum aku nak start apa-apa, biasanya ada dua benda lah aku akan buat kan. Pertama adalah aku akan buat daily routine aku. So aku akan planning apa yang aku akan buat untuk hari ini. Contohnya lah. Jadi tak kisahlah, mungkin aku akan dapatkan source daripada online ataupun aku duduk berfikir ke kan. Aku akan letakkan semua aku punya notes-notes tu ke dalam AI notes yang ada pada Vivo X200 Pro ni. So kalau dulu selalunya aku akan tulis secara manual. Tapi sekarang kita ada teknologi. Ni buku, nampak ni buku ni. Ni bukti ni ada ni. So kalau dulu kat situ, tapi sekarang kita gunakan teknologi lah kan, untuk memudahkan. Jadi macam korang boleh nampak ni, AI Note Assist ni dia memang sangat membantu aku untuk ringkaskan balik nota aku yang panjang berjela tu dalam bentuk point form. So dia akan dapat lebih kemas, lebih senang nak faham. Sebab maklum lah, kadang-kadang tu aku sendiri pun tak berapa faham apa yang aku tulis panjang-panjang berjela kat dalam tu. So tu adalah benda yang pertama aku buat. Kemudian yang kedua selalu aku buat adalah dengar podcast lah. Aku tak tahu, aku memang suka dengar. Maybe sebab podcast ni dia lebih banyak menceritakan pengalaman dan ilmu kan, sharing ilmu. Itu yang aku tak tahu, aku memang suka lah. Dan lately antara podcast yang aku suka dengar adalah berkenaan dengan teknologi lah kan. Ya, benda tu obvious kot. Sama ada pasal smartphone ataupun pasal kamera. Tapi lately lebih pasal kamera lah, sebab abang memang tengah into it lah. Contohnya macam aku tengah dengar podcast ni kan, channel ni dia memang cerita pasal kamera. Dia tengah bincang pasal kamera. So selalunya bila aku dengar podcast ni, macam kalau dulu aku selalu gunakan nota lah untuk jot down. Tapi sekarang macam aku cakap tadi lah, kita dah tak pakai buku dah. Sekarang ni kita gunakan teknologi, yang mana dekat Vivo X200 Pro ni dia ada AI Transcribe Assist. So dia akan transcribe lah apa sahaja perbincangan yang keluar dekat dalam podcast tu ke dalam bentuk teks terus. So macam ni lagi senang lah kan, kalau aku nak rujuk balik ke apa. Maka habis macam tu lah pagi aku, lebih kurang hari-hari macam tu. Jadi seterusnya, kalau aku tengah review smartphone, macam sekarang kita tengah buat Vivo X200 Pro ni, aku akan keluar lah, kita akan keluar untuk dapatkan sampel gambar dan video. Jadi mari kita ke outdoor. Jarang ni nak tunjuk kat korang, aku bawa ke diri keluar. So jom. Okay, so sebelum kita nak pergi jalan ambil gambar, kita nak hantar ni budak ni, hantar pergi sekolah dulu. Ada pasti dalam Dah Minecraft lagi. Anak aku ni dia sibuk Minecraft je hari. Okay, so selain daripada kita nak keluar ambil gambar, kalau korang perasan juga kan, aku ada record video ni. Maknanya kalau senang cerita macam ni lah, kalau aku tak pegang phone tu kat tangan, maknanya aku record gunakan Vivo X200 Pro. So macam sekarang yang footage yang korang tengok ni guna Vivo X200 Pro auto, tak payah nak promote ke apa ke, supaya senang untuk korang faham macam mana quality video dia. Macam ni lah hantar anak. Maka untuk kamera ni, yang ini aku rasa tak perlu nak cerita banyak lah kot. Sebab korang pun aku rasa dah tahu dah jawapan dia kan. Tapi tak apalah, aku cerita je lah. So kamera telefoto 200 megapiksel dia tu sebenarnya memang agak menarik lah, sebab size sensor dia besar. Dia guna HP9 sensor 1/1.4 inch yang mana mampu untuk menerima cahaya yang lebih tinggi. Lepas tu dia juga ada Zeiss T-Star coating yang power untuk handle flare pada gambar supaya nampak lebih sharp dan detail. Dan yang paling penting sekali,
Basically kamera telefoto dia ni ada Zeiss Apo certified. So ni adalah contoh gambar jarak jauh yang tetap nampak kemas. Bila walaupun aku dah zoom jauh pun dia nampak cantik and penuh dengan detail. Satu lagi yang best, kamera telefoto dia ni berfungsi juga sebagai kamera makro. So nama dia telefoto makro lah. Jadi contoh kalau kita ambil gambar ni, kita pergi dekat-dekat macam ni, lepas tu snap. So bila buka tu, zoom macam ni korang boleh nampak dia punya urat-urat daun tu semua. Dan yang bestnya juga bila dia pakai telefoto ni, kita akan dapat that compression lah. And some more bila ambil gambar tu, kita tak perlu nak terlampau dekat sangat dengan subjek. Kalau pakai makro ultra wide, nak kena dekat macam ni baru boleh ambil gambar kan. So di lebih jauh macam ni, dia nampak lebih normal lah. Compression tu yang penting sebenarnya. Compression dia tu yang best. Kau ni memang betul lah. Aku tengah rekod video masa ni lah, nak buat cakap lah, apa benda. Masalah Lepas tu fungsi portrait dia pun memang memang cantik gila lah. Aku tak tahu apa jenis algoritma 14 yang diorang gunakan, tapi hasil dia memang cun gila. Potongan dia memang nampak kemas, nampak macam gunakan lens kamera yang sebenar. Plus korang boleh guna macam-macam jenis portrait filter yang dah disediakan oleh Zeiss kan. Same goes to dia punya 4K HDR cinematic portrait video yang macam korang tengok ni kan. Belakang ada blur-blur bokeh tu, nampak lah macam pakai kamera yang sebenar. And then kemudian bila campur dengan dia punya Zeiss punya color tu, lagi best kan. So korang dah tak payah nak pening kepala dah. Nak upload pergi YouTube ke TikTok ke semua, dah tak payah nak buat color grading. Tapi kalau korang nak flexible lagi, nak powerful lagi, korang record lah macam yang aku tengah record sekarang ni, iaitu 10 bit lock mode profile. So color graders confirm akan suka lah, sebab dia akan jadi lebih flexible, color bit dia lebih tinggi. So bila nak buat post processing editing dekat korang punya video editing tu, buatlah macam mana pun kan. Korang nak pakai color macam mana pun boleh. Dan kebolehan kamera dia ni, power macam ni, bukan datang bergolek je tau. Gluk-gluk-gluk. Tak. Dia datang disebabkan chipset dia. So dia menggunakan chip daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 9400, dicampurkan dengan Vivo V3 Plus, yang mana bila dua-dua ni dia bergabung, tu jadi power tu. Dan fun fact, info tambahan sikit lah, chip MediaTek Dimensity 9400 ni sekarang adalah merupakan top 3 chip mobile terbaik dekat dalam dunia. Okay, so sekarang kita rehat sekejap lah. Keluar panas tu. I tak tahu I tak pernah vlog kan. Sebab abang ni kan putera lilin sikit. So kalau kau tengok kat luar tu, terik lah. Okay, so ni adalah contoh-contoh gambar yang aku dah ambil tadi lah kan. Kalau kau tengok banyak kan. Tapi okay, ala-ala dah cerita ni, aku nak terus sembang pasal dia punya feature yang agak best juga, iaitu AI eraser. So contoh macam gambar ni kan, okay, gambar dah cantik tapi tiba-tiba ada tiang ni. So macam mana nak buang? Boleh je, sebab dia ada fungsi AI. Pakai je AI eraser ni, and then circle dekat kawasan yang kita nak buang tu, dia akan auto detect. Lepas tu dia akan terus auto buang. Tengok, terus jadi cantik lah gambar tu. Lepas tu satu lagi feature yang agak menarik juga adalah fungsi AI Smart Cutout. Contoh macam gambar aku ni, aku just perlu tekan je lama-lama, dia akan terus auto cut gambar ni. Dan aku boleh lepas tu nak copy image ke, nak save ke, nak share ke. So kalau aku tekan share ni, boleh terus share dekat Instagram. Macam ni. Lepas tu terus lah post. Lepas tu kadang-kadang bila aku duduk macam ni tengah scroll Instagram, tiba-tiba terjumpa benda yang aku suka tapi aku tak tahu nama dia apa. Itulah datangnya fungsi circle to search. Ni aku tunjuk. So contoh kasut ni, aku tak tahu ni nama apa benda kan. So aku just tekan je lama-lama kat bawah ni, and then aku circle, terus nampak nama kasut tu. Ataupun cara yang berikutnya adalah kita pakai kamera, and then kita zoom macam ni. Kasut apa ni? Tekan lama-lama, circle, terus jumpa, ini kasut dia rupanya. So itulah feature yang membuatkan aku rasa macam function gila benda lah ni kan. Okay, kat luar panas gila, so aku tak tahan, jadi kita sambung cerita dekat dalam studio. Nak lah, rasa macam kena take nap je.
Okay, so akhirnya macam korang boleh nampak ni, dah malam. Betul sedap betul nap tadi Maka sekarang kita nak test Vivo X200 punya Nightscape. Yang mana antara benda yang best pasal kamera dia ni, selain daripada dia boleh ambil gambar malam yang cantik, feature yang paling best aku rasa adalah Auto Nightscape. Yang mana dia akan detect gambar tu, kawasan tu gelap, and then dia akan terus kick in lah Nightscape tu secara automatik. So korang tak payahlah nak fikir panjang kan. Bila ambil gambar tu, of course dia akan retain lah semua detail yang patut, shadow ke, highlight ke, dan dia akan pastikan noise level gambar tu akan berada pada tahap yang minima. Okay, so kita dah balik dah. Sekarang dah pukul berapa ni? Dah 11.28 dah. Oh, lama betul. Aku saja bawa anak-anak aku pergi ICT tadi, main. Dia orang buka benda-benda baru, fun-fun apa benda tah. So masa dekat sana tengah tunggu anak aku main, aku tak adalah main sangat kan. Just tengok je lah. So masa tunggu tu aku adalah buka CapCut dekat Vivo X200 Pro ni, sebab aku ada edit sikit footage yang aku rakam gunakan phone ni tadi. Macam kau boleh nampak, Dimensity 9400 tu memang buat kerja dengan sangat baik lah. Dia tak ada hiccup ke apa ke, ataupun bila aku buat multitasking kan, aku buka YouTube, aku buka Instagram, aku buka TikTok tu kan, memang semua ni lah, tak ada hiccup apa pun. Itu yang menunjukkan macam aku cakap tadi tu, Dimensity 9400 tu memang banyak buat kerja yang heavy lah untuk smartphone ni. And satu lagi benda yang aku lupa nak share lah, iaitu skrin dia. Skrin yang ada pada Vivo X200 Pro ni memang sangat cantik and sangat best lah, sebab dia dapat certification daripada Zeiss sendiri, iaitu Zeiss Master Color Display. So maksudnya dekat sini Zeiss dia dah calibrate skrin yang ada pada Vivo X200 Pro ni untuk dapatkan warna dan pencahayaan yang tepat lah. So skrin yang mampu untuk mendapatkan warna yang tepat ni memang akan jadi best lah. Kena pula dia punya maximum brightness dia pun tinggi juga, iaitu 4500 nit. So korang boleh lah kalau nak tonton konten HDR ke apa ke, aku boleh garanti korang memang akan puas hati lah. Plus dia punya setup speaker pun guna stereo, lagi syok lah kalau layan movie tu semua. Lepas tu dia punya capacity battery pun besar, 6000 mAh. Dia support pengecasan 90W flash charge. Jadi kalau nak recharge smartphone tu akan jadi cepat. And then kalau korang nak charging guna wireless charging pun boleh, sebab dia support sehingga 30W flash charge. Maka kesimpulan yang aku boleh buat, macam korang tengok video seharian aku ni, kita boleh nampak lah yang mana aku berjaya untuk menggunakan smartphone ni the whole day. Bukan sekadar untuk ambil gambar saja, banyak benda yang aku boleh buat dalam satu gadget ni je. So kira Vivo X200 Pro ni dia jadi aku punya gadget untuk kamera dan video, dan kemudian dia boleh jadi personal assistant aku, dia boleh jadi entertainment system aku. So puas lah kan, kita boleh guna banyak benda dalam satu device. Senang cerita, Vivo X200 Pro ni dia mampu untuk buat semua benda ni dengan cantik dan mudah. Dan walaupun dia dah 4 bulan dalam pasaran, performance dia tu semua masih lagi totally berbisa. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video perkongsian aku untuk hari ini. Memang lain sikit video kali ni kan. Aku harap korang enjoy lah. Dan macam biasa, kalau betul-betul korang enjoy, bolehlah support aku dengan tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.